demi sebuah keampunan. Saya tidak akan maafkan awak, Karuper. Mahaviran merenung tajam ke arah lelaki yang berdiri di atas sambil berkata begitu. Suaranya tegas, namun ada sedikit kegelisahan yang sukar ditafsirkan. Dia sudah terlalu lama menjadi pemimpin, terlalu banyak yang telah dilihat dan terlalu banyak luka yang belum sembuh akibat pengkhianatan Karuper. Tetapi ketika merenung Karuper dengan pandangan yang semakin kabur, Mahaviran tahu bahawa sesuatu yang lebih besar sedang berlaku. Mungkin di luar jangkaan dan kawalan. Ternyata ada sebab mengapa Karuper mengajak untuk bertemu selepas sekian lama. Karuper, sang lelaki yang sudah hampir 2 dekad mengejar impian politik, tidak kelihatan seperti orang biasa. Sejak kecil dia menyaksikan sendiri bagaimana Mahaviran memimpin, memahat nama pada peta sejarah politik kaum India, menegakkan prinsip serta menumbangkan segala bentuk ketidakadilan dalam masyarakat. Atas asuhan, bimbingan dan didikan Mahaviran, maka Karuper muncul sebagai individu yang dilihat paling layak mengganti tempat ketuanya pada masa hadapan. Namun, semuanya berubah bila mana Mahaviran melucutkan keahlian Karuper dalam Pertubuhan Politik India PPI atas tuduhan tidak bermoral. Sejak saat itu, hidup Karuper berubah 180 darjah. Tahun demi tahun, dia berusaha dan berjuang untuk membuktikan dirinya teraniaya. Namun, semua orang memandangnya dengan sinis, menganggap dia tidak lebih daripada seorang yang gagal, seorang yang kehilangan peluang kerana kesilapan silam. Dalam menghadapi segala cabaran itu, Karuper tidak berputus asa. Dia tahu hanya ada satu jalan untuk membuktikan kemampuan dirinya dengan menuntut semula kepercayaan Mahaviran. Karuper menundukkan kepala, cuba menenangkan hati yang berdebar hebat. Dia tahu bahawa ini adalah peluang terakhir, peluang yang tidak akan datang lagi. 3 kali dia menelan air liur sebelum membuka mulut. Tuan Mahaviran, saya tahu kita tidak lagi sependapat. Tetapi saya juga tahu bahawa saya tidak pernah berhenti berjuang untuk menegakkan keadilan. Saya mengakui kesalahan saya. Saya mohon maaf. Maafkan saya. Jika Tuan boleh memaafkan saya akan menghentikan semuanya di sini sahaja. Saya berjanji akan menjadi manusia yang lebih baik. Dia menunggu. Dalam hatinya ada keinginan yang kuat untuk mendengar kata-kata pengampunan dari mulut bekas ketuanya. Tetapi Mahaviran hanya merenungnya dengan pandangan yang seolah-olah tidak berperasaan simpati mahupun empati. Apa yang awak mahukan, Karuper? Suara Mahaviran perlahan namun penuh kekuatan. Adakah awak membawa saya ke sini untuk cuba mendapatkan pengampunan? Atau adakah awak melakukan semua ini demi mencapai impian yang lebih besar? Karuper terdiam. Selama 20 tahun, dia bekerja keras untuk membuktikan bahawa dia mampu melakukan lebih daripada apa yang difikirkan orang ramai dalam parti maupun dalam komuniti. Namun, pada saat ini, semuanya terasa rapuh.
Walaupun terlantar tidak bermaya, Mahaviran masih memiliki kekuatan dan kewibawaan yang tidak boleh dipertikaikan. Politikus veteran itu tahu apa yang diinginkan oleh Karuper ialah sebuah pengampunan dan pengakuan. Tetapi Mahaviran tidak tahu bagaimana untuk memberikannya tanpa bersyarat. Tuan Mahaviran, saya hanya ingin meminta satu perkara, kata Karuper, nadanya sedikit bergetar. Saya ingin Tuan membuat kenyataan memohon maaf kepada saya. Itulah sahaja yang saya perlukan pada waktu ini. Mahaviran tersenyum. Senyuman yang seolah-olah datang dari alam yang jauh. Awak mahu saya memohon maaf? Suara penuh ironi. Selama ini, awak menunggu saya memohon maaf kepada awak supaya awak boleh kembali diterima masyarakat. Tetapi awak tidak tahu, Karuper, bahawa hidup ini lebih daripada sekadar permohonan maaf. Bukti dan fakta melaung lebih lantang berbanding kemaafan yang tidak ikhlas. Ada ketegangan di udara. Karuper dapat merasakan sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang lebih besar di sebalik kata-kata Mahaviran. Ada sesuatu yang tersembunyi dalam fikiran orang tua itu. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Sudah tiba masanya awak menerima hakikat, Karuper, kata Mahaviran dengan suara yang semakin lembut. Hakikat yang tidak akan pernah awak fahami sampai awak menyedari bahawa setiap langkah yang awak ambil adalah langkah yang salah. Termasuklah tindakan awak sekarang. Karuper menunggu dengan penuh debar. Saya tidak pernah memaafkan awak dan saya tidak akan pernah memaafkan segala tindakan awak yang memalukan itu. Karuper merasakan suatu getaran dingin menjalar di tulang. Nampaknya apa yang diharapkan tidak akan berlaku. Mahaviran bukan sahaja tidak mahu memaafkan, malah nampaknya sudah bersedia untuk mendedahkan sesuatu yang lebih besar. Selama ini, awak berusaha mendapatkan tempat dalam politik dengan cara yang kotor, Karuper. Dulu, saya tertipu dengan lakonan awak. Bujurlah saya sedar sebelum terlewat. Saya akan terus mendedahkan perbuatan tidak bermoral awak. Saya tidak akan berhenti melakukannya demi dharma, Mahaviran menegaskan. Kata-kata itu seperti panahan petir yang membelah kesunyian. Karuper terkesima. Hatinya hancur. Semua usaha dan kerja keras selama ini seperti sia-sia. Pada pandangan Mahaviran, dia hanyalah seorang politikus yang gagal. Dan itu adalah kenyataan yang lebih pahit daripada apa yang Karuper pernah bayangkan. Apa yang Tuan maksudkan? Tanya Karuper sejerus wajahnya berubah kelam. Mahaviran perlahan-lahan menggerakkan susuk tubuh yang lemah. Wajahnya nampak lebih tua, lebih pudar dengan setiap detik yang berlalu. Dia tahu masa semakin suntuk, namun matanya tetap penuh dengan api membara. Saya sanggup lahir semula di muka bumi semata-mata untuk terus mendedahkan apa yang tersembunyi dalam diri awak, Karuper, katanya dengan penuh tekad. Saya akan terus hidup dan mencabar budaya buruk yang awak bawa. Tidak kira betapa hebat awak berusaha untuk menutupnya,
saya akan terus mendedahkan apa yang telah dan sedang awak lakukan. Karuper terpaku. Selama 20 tahun, dia berusaha keras untuk membina semula hidupnya, menuntut kembali tempat yang hilang dalam arena politik. Tetapi kini, dia rasa terperangkap dalam perasaan yang tidak dapat diungkapkan. Hanya ada satu perasaan yang memandunya. Kekecewaan. Semua yang awak lakukan hanyalah permainan politik, Karuper. Saya tahu siapa awak sebenarnya dan saya akan terus mengingatkan masyarakat dan ahli parti tentang salah laku awak. Walau mati sekalipun, saya tidak akan membiarkan awak melupakan penderakaan awak kepada parti dan masyarakat. Dengan kata-kata itu, Mahaviran memejamkan mata. Karuper sedar saat itu adalah saat terakhir pertemuan mereka. Keputusan sudah diambil. Tidak ada jalan untuk berpatah. Karuper berdiri tegak, terdiam. Dalam dirinya ada kesedaran yang menghantui. Selama ini dia berpura-pura berjuang untuk mengubah diri. Tetapi pada hakikatnya, dia terus bergelumang dengan dosa dan kemunafikan. Rasuah, salah guna kuasa, pecah amanah, pengubahan wang haram, sindiket penyeludupan, seks luar tabii, pembunuhan dan bermacam-macam lagi sudah mendarah daging sejak mula-mula menyertai PPI. Dan kini, dia menyedari bahawa kehidupan politik yang dibina daripada keangkuhan dan penipuan itu mampu hancur sepenuhnya kerana Mahaviran ternyata tidak mahu berhenti daripada mendedahkan kebenaran demi kebenaran berserta bukti dan fakta tentang segala dosa silam. Berada di ladang mangga harum manis miliknya, dan merenung wajah Mahaviran yang pucat, Karuper sedar bahawa permainan politiknya pasti berakhir jika tiada tindakan drastik diambil. Mahaviran yang membuangnya dari PPI terbukti masih belum bersedia untuk memaafkannya. Malah, politikus veteran itu berani pula berikrar mahu menghancurkan terus kerjaya politiknya. Karuper sedar bahawa tiada gunanya menagih simpati dan ampun daripada bekas mentornya. Tangan mencapai cangkul untuk menimbus sepenuhnya lubang yang digali semalam.